lelaki yang zaman sekarang yang macam Gen Z kan, yang umur sekarang dia orang tu umur 20 macam bayi I lah. 25, 24, 23 bla bla bla. Macam matang je. Actually ada je yang matang. Tak semuanya budak-budak. Budak-budak pun ada. Semua ada lah. Okay, I don't understand. You should learn Malay. You get something beneficial from us, from SB. Haha, salah lah tu Lily. Muda pun ada yang behave way better than yang dah. Ya, betul. Memang tak boleh lah nak ukur dari segi umur je. Dari segi career pun I tak tahulah. Macam ada je memang yang kerja elok. Memang cakap orang tengok like from far away, we assume dia macam ni memang dah berjaya lah macam tu kan. But when you know them personally, dia orang macam ada banyak lagi benda yang tak betul. So orang tengok memang elok kat luar. Kan. I tak tahulah orang setuju ke tak. Gatal hidung. Hi Kay. Permissional. Permissional. Teruk boleh je fake kan. Tak lah. Dulu I macam impressed lah juga kan dengan orang yang ada itu ada ni. Sebab kita tahu nak ada semua tu bukan senang. Like you have to work hard. You have to have a good attitude and character. Dan bila tahu macam macam tak kena je macam tu lah. The inner world is the one yang susah nak tengok and get to know. Yeah. Nak kenal orang tu waktu dia susah je. Waktu you tak ada apa-apa. Waktu you tak ada apa-apa, dia layan you macam mana. John Ben. Ya, betul tu. I nak tanya soalan tapi macam tak nak tanya pula kat sini. Sebab tu nak cari SP bukannya main tukar-tukar. Ada orang jenis tak kisah pun. Ada orang tak tahulah kan. Nampaklah jerawat dia. Ish, teruk betul. Tapi okay lah. Orang lain lagi teruk break up. So kita kena bersyukur. Connection and understanding of each other is the key. I rasa SP dengan SC ni senang je kalau you dua-dua respect each other and dua-dua is a win-win situation lah. Kalau dia rasa macam I tak suka kalau macam I tengah tak okay macam I tengah sedih ke tak okay kan. Lepas tu contoh SD tu chat I macam and I tak boleh cakap kat dia yang I tak okay. I tak suka. I feel maksudnya tak ada connection, tak ada bonding yang boleh buat I cakap dekat dia yang I tak okay. Sebab dia macam mampus kau lah macam tu kan. Macam tak ada, I tak nak cakap macam mana. Bukan dia jenis yang mampus. Bukannya dia jenis tak kisah. Tapi you faham tak? You faham tak?
Tak tahu nak cakap macam mana. Maybe sebab I bukan jenis yang suka. I don't know how to explain it. Respect each other, couldn't understand each other, personal lives, mistakes. Dia macam I okay, kalau orang tu kalau dia stres pasal kerja, dia sedih, dia cari I. Dia macam aku ni tempat dia menenangkan diri. Tapi bila I stres, bila I serabut pula macam I tak boleh pergi kat dia. So I macam dia macam tak best. Bagi I kalau perempuan tu bagi tahu you dia tengah, tapi tak juga. Ada perempuan yang memang jenis suka bagi tahu. Dia tak okay. What doesn't kill you make you strong. Stand a little taller. So tu I macam tak ada mood nak cakap dengan orang sekarang. Sebab I rasa macam bila aku tak okay, aku tak boleh pun pergi dekat orang tu. Tapi bila orang tak okay, dia nak orang tu cari I. I rasa macam it's not fair, but at the same time macam tak boleh nak cakap juga. Macam tak boleh nak complain lah. Macam tu. Setuju ke? Okay. Tak, I macam tak I tak nak pun dia care pasal I. Tak tahu lah macam mana nak explain. Aku tak nak dia tahu pasal I, tapi I rasa kalau you can't ask for help, tak freak him. Hi Omar. Kenapa tak ada orang buat live? Dia tak faham perasaan, tak faham yang virtual phone. Macam mana? Tak tahu nak explain macam mana. I don't know how. I nak try pakai tudung ni. I tak tahu. I patut pakai masa aku. I rasa macam warna ni lebih better lah. I should pakai warna ni tadi Salah ni, salah. Just me, myself, and I. Sekejap. Tapi I takut nak pakai tudung ni tadi sebab I ada presentation and semua tadi. So, I rasa macam bila aku pakai tudung ni macam terlalu menyelah, faham tak? Macam, macam nak attention sangat je aku rasa. So, I pun macam pakai warna cerah-cerah lah. Tapi macam better yang ni. Lagi pop up. I selalu tak pakai baju. Tapi dia dah orang tua kan. So, macam, Tak, yang ni mana perempuan. Should I go to dating apps again? Should I? I rasa macam I nak keluar, faham tak? Tapi I tak nak bercinta. Tak nak bercinta. Salahnya.
teacher deserving. Left you. Apa yang left you? Faham. Faham lah koma ni. Rasa akan tidur. Left dating app. Tak, I tanya nak pergi dating app ke tak? Kenapa nak left? Huh. Mesti you tak faham kan? Mesti you macam, ha? Apa ni tak faham? Okay lah. I think that's it. I have to go now. Confused. I tanya, patut tak I pergi dating app sebab I macam nak keluar dengan lelaki. Macam keluar for platonic. Bukannya kalau dari sini faham-faham je lah. Don't get confused. I display. Okay. Oh, kerap ke? Ha? Tak, dah lama tak keluar. I macam dah lama tak keluar. Keluar macam, keluar, hang out macam tu lah. So, I macam, I nak hang out. Hi, Mal. Mal. Yang ni Mal lelaki ke perempuan? Okay. Bye, Rudy. Have a good night. Have a good sleep. Awal lagi nak sleep.